ramai orang cakap lah masa zaman pemerintahan Tok Dias tu, jaga kerajaan, kenapa tak naikkan gaji diorang? Kenapa tak naikkan gaji kaki tangan kerajaan? Gaji. Diorang claim kita tadi ni kena ikutlah bila Pak Lah masuk baru Pak Lah naikkan gaji. Apa reason sebenar? Dia ingat dia solve problem dengan naik gaji. Harga barang naik, gaji naik. Bila harga barang naik, gaji naik, harga barang naik lagi. Jadi what is important bukan jumlah yang kita dapat, the purchasing power, daya beli. Daya beli. Kalau duit banyak pun, macam pergi Indonesia, ialah dia gaji dia 1 million. Tapi nak beli apa? Kita dengan RM1,000 boleh beli, dia punya beli dengan harga 1 million. Kalau kita tak jaga-jaga, duit ringgit kita pun akan jadi, kita naik. Bila harga naik, kita naik. Harga naik. Dulu main macam ni lah. Ketik-ketik semut sampai sakit lari naik. Jadi sebab tu gaji jangan naik. Kalau nak naik gaji, productivity must go up. Jadi tak kurang, harga tu remain the same. Kalau gaji naik, dia nak dapat balik duit dia penaik barang. Cost of living goes up. Cost of living goes up. Kena naik gaji lah, naik gaji sekali lagi. Itu dia naik gaji, cost of living goes up again. Tak habis-habis. Dulu masa tu dia kecil dulu, kita bawa 1 sen, seduit, duit Kedah. Seduit kita pergi duit Kedah, boleh beli 2 barang. Seduit aja. Beli rempah cabai. Seduit aja. Lah ni seduit tak laku. Tak laku. RM1 pun tak laku lah ni. Pasal apa? Pasal inflation. Why inflation? Because you try to chase high cost of living through increasing the supply of money. As you know, when the supply of the money is so much, the value goes down. So the present RM1 is not worth even 1 cent di zaman dulu. Betul. So sebab memang terasa. During my time, I didn't want to give higher pay. You can have higher pay, but productivity must go up. Kena buat yang kena tunjuk lah kan produktiviti. Orang cari jalan senang. Oh susah lah, bagi tambah duit. Bagi duit. Harga barang naik. Harga barang naik, tak cukup lah duit. Bagi duit. Tak boleh.